Selamat sejahtera, nama saya Jasper Chong Zicie. Hari ini saya akan membentangkan tentang kemahiran mengarang, pengajaran karangan bahasa Melayu, iaitu teknik pasang siap. Jadi dalam video ini, saya akan menerangkan satu teknik pengajaran karangan yang saya gunakan, yaitu teknik pasang siap untuk membantu murid menulis karangan dengan lebih tersusun dan berkesan. Jadi, sebelum saya menerangkan bagaimana menggunakan teknik tersebut, bagi pengenalan masalah murid, berdasarkan pengalaman saya semasa sesi mengajar atau sesi persekolahan tingkatan, ramai murid menghadapi masalah dalam penulisan karangan. Dan antara masalah utama ialah murid tidak tahu cara untuk memulakan karangan. Walaupun mereka ada idea-idea, tapi idea mereka tidak tersusun, serta ayat isi yang terlalu ringkas dan tidak berkembang. Keadaan ini menyebabkan murid berasa kurang yakin dan sukar untuk menghasilkan karangan yang baik. Oleh itu, teknik ini, yaitu teknik pasang siap, diperkenalkan dengan tujuan untuk membantu murid menyusun idea secara sistematik dan membimbing murid membina ayat isi dengan lebih jelas. Juga meningkatkan keyakinan murid dari segi penulisan karangan. Jadi, apa itu teknik pasang siap? Teknik pasang siap ialah satu teknik penulisan yang menggunakan kerangka separa siap. Guru menyediakan rangka ayat asas manakala murid melengkapkan ayat tersebut dengan idea mereka sendiri. Teknik ini sangat sesuai digunakan untuk murid yang lebih lemah atau sederhana kerana ia memberi panduan tanpa mengehatkan kreativiti murid. Jadi dalam teknik ini, karangan dibahagikan kepada 3 bahagian, seperti karangan yang biasa, iaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Setiap bahagian disediakan dalam bentuk ayat separa siap untuk membantu murid memahami struktur karangan dengan jelas. Jadi, kalau mengaplikasikan dalam PDP, iaitu pengajaran dan pembelajaran, bagi langkah pertama, iaitu guru menerangkan struktur asas dulu, iaitu karangan kepada murid, di mana guru menjelaskan fungsi pendahuluan, isi, dan penutup, serta menunjukkan contoh yang ringkas. Pada peringkat ini, murid perlu memahami susunan karangan sebelum menulis dengan lebih mendalam. Bagi langkah kedua, iaitu aktiviti pasang siap secara berkumpulan. Murid diberikan lembaran kerja yang mengandungi ayat yang separa siap. Murid berbincang dalam kumpulan untuk melengkapkan tempat kosong dengan idea mereka sendiri yang sudah dibincangkan, manakala guru bertindak sebagai pembimbing dan memberi maklum balas. Bagi yang langkah ketiga, iaitu penghasilan kerangka digital menggunakan PowerPoint. Sekarang pada era globalisasi ini memang berteknologi sudah, jadi murid boleh menyusun isi dan pengembangan isi dalam bentuk slide dengan menggunakan aplikasi PowerPoint, lalu membentangkannya di hadapan kelas. Melalui aktiviti ini, murid bukan sahaja dapat mengukuhkan kemahiran menulis,
tetapi malah turut meningkatkan kemahiran komunikasi dan penggunaan teknologi. Jadi, selepas mereka menyiapkan tugasan, yaitu yang menggunakan teknik pasang siap, mereka yang betul-betul memahami teknik ini dapat memberi pembentangan yang mendalam. Jadi, ini merupakan contoh pasang siap yang mengandungi tema, fokus soalan, dan murid perlu mengisi tempat kosong di mana isi mereka huraian serta memberi contoh-contoh. Jadi antara kelebihan teknik ini merupakan murid dia menjadi lebih yakin apabila menulis idea untuk menulis idea dan susun dengan lebih sistematik. Penglibatan murid dalam PDP iaitu pengajaran dan pembelajaran boleh menjadi lebih aktif serta seronok. Selain itu, teknik ini sesuai digunakan untuk pelbagai tahap murid. Jadi, boleh digunakan oleh murid yang tahap sederhana atau yang rendah. Tetapi, terdapat juga cabaran, yaitu murid mungkin terlalu bergantung kepada template. Walaupun mereka boleh menghasilkan idea mereka dengan kreativiti, tetapi kalau semasa peperiksaan template tidak disediakan, jadi mereka perlu juga bergantung kepada diri sendiri. Jadi masa PDP yang terhad serta kekangan kemahiran ICT bagi sesetengah murid. Oleh itu, guru perlu mengurangkan penggunaan template secara berperingkat. Jadi teknik ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kesimpulannya, teknik pasang siap dan kerangka digital ni dia merupakan satu pendekatan yang berkesan dalam pengajaran karangan. Teknik ini boleh diubah sesuai mengikut tahap murid dan keperluan PDP. Jadi sebagai guru atau bakal guru, kita perlu kreatif dan fleksibel supaya proses pengajaran karangan ini menjadi lebih bermakna dan lebih berkesan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.